selalu menebas dalam padang golf. Tapi hari ini kita menebas dalam tapak showcase 100 juta pokok Sungai Besi. Jom menebas. Dalam petak showcase 100 juta pokok, kita menggunakan jarak 3x3. 2 cm. Setiap pokok diambil diameter Dan ketinggian pokok. untuk direkodkan. Bang, berapa banyak pokok yang ditanam di tempat ini dan apakah spesiesnya? Okey, keseluruhan dia sebanyak 1000 pokok ditanam di tapak ini. Dia terdiri daripada pelbagai spesies. Contohnya pokok kapur, merawan suku jantan dan juga pokok nadir seperti pokok pentul, kundang dan sebagainya. Ni pokok apa ya? Kalau korang nak tahu ni pokok apa, korang boleh try scan QR ni. Oh, pokok sentul. Ya betul, pokok sentul. Bagus juga kecil ni. Ya, sangat membantu untuk kita yang mana tak tahu ini pokok apa. Baik, tadi adalah di antara aktiviti-aktiviti untuk kita membuat perekodan kadar tumbuh sarang pokok-pokok yang ditanam di dalam petak showcase ini. Jadi di hutan simpan Sungai Besi ini kita sebenarnya ada dua petak showcase. Yang pertamanya petak A dengan 1000 pokok dan juga di petak B dengan jumlah 1145 pokok. Jadi untuk makluman, Jabatan Perhutanan Wilayah Persekutuan sentiasa membuat pemantauan kadar tumbuh sarang pokok dan mengikut rekod bancian kita setakat ini hampir 90% ke atas kehidupan yang berjaya direkodkan. Saya sentiasa teringat akan pesanan yang berbahagia Datuk KPPSM kita, jagalah pokok kita yang baru ditanam supaya tidak ada peratusan kematian yang tinggi. Jadi secara langsung dengan pesanan beliau itu kita telah mengelakkan isu-isu berbangkit seperti kita tanam dan tinggal. Sebabnya sekarang ni proses yang kita buat, kita tanam dan kita sentiasa membuat pemantauan pada setiap bulan dan kita rekod dan juga membuat rawatan susulan jika diperlukan. Datuk, kami warga JP2P dengan rasa rendah diri ingin mohon maaf sekiranya ada salah dan silap yang telah kami lakukan secara sedar ataupun tidak. Dan kami mendoakan Yang Berbahagia Datuk dan sekeluarga agar sentiasa diberikan kesihatan berpanjangan dan juga berbahagia bersama ahli keluarga tercinta. Kami akan ingat segala pesanan Datuk. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk KPPSM atas segala sumbangan sepanjang perkhidmatan. Selamat bersara, semoga dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat bersara.